Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda semua sihat? Saya Muhammad Hazri Iman bin Suhaimi daripada TV PSS SMK Pekalan Lebaiman. Selamat datang ke Carnival EduTech PSS 2025. Untuk pengetahuan anda, SMK Pekalan Lebaiman telah menjadi tuan rumah bagi program berprestij ini. Hari ini kami bawakan kepada anda liputan khas yang pastinya penuh dengan inspirasi, teknologi dan semangat inovasi daripada seluruh negeri Kedah. Jom kita saksikan. Karnival berprestij ini telah dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Kedah sebagai salah satu platform untuk memperkukuhkan jaringan profesional dalam kalangan guru dan murid serta memperkasakan peranan pusat sumber sekolah sebagai nadi kecemerlangan ilmu dan teknologi pendidikan. Karnival ini turut dihadiri oleh pelbagai sekolah dari seluruh negeri Kedah menjadikan program ini sebagai platform berimpak besar dalam perkongsian ilmu dan amalan terbaik dunia pendidikan. Baiklah, bersama dengan saya sekarang ialah Puan Marzuliana binti Mokhtar, penolong pegawai USTP PPD Kuala Muda. Untuk pengetahuan semua, beliau merupakan salah seorang individu terpenting yang terlibat secara khusus di dalam penganjuran Carnival EduTech PSS Negeri Kedah 2025 ini. Pastinya, beliau mempunyai pelbagai pandangan yang menarik dalam usaha memperkasakan pusat sumber sekolah melalui pendekatan digital yang semakin berkembang ini. Baiklah Puan Marzuliana, bagaimanakah karnival ini dapat membantu memperkukuhkan peranan pusat sumber sekolah dalam menghadapi cabaran pendidikan era digital pada masa kini? Baik, terima kasih diucapkan kepada adik Muhammad Amin atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Program ini pada pandangan saya, program EduTech at PSS merupakan satu transformasi digital yang sangat signifikan pada hari ini. Dan program sebegini merupakan program kolaborasi antara guru perpustakaan media, guru teknologi, guru digital dan juga komuniti industri pendidikan digital, di mana program sebegini memberikan impak kepada murid-murid untuk terus mencari ilmu melalui bukan sekadar meminjam buku semata-mata, tetapi mereka murid-murid dapat berkolaborasi dan juga menggunakan platform digital pada masa kini seiring dengan pembelajaran abad ke-21. Dan yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua adalah program ini juga menjadikan murid sebagai self-directed learners, di mana mereka mencari, menilai dan pergi setiap stesen untuk mendapatkan literasi maklumat. Jadi program ini sangat penting, signifikan kepada murid itu sendiri untuk mendapatkan maklumat dalam pelbagai sumber, bukan hanya fizikal semata-mata, tetapi boleh juga dalam hub inovasi yang berbentuk digital. Okey, terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna itu. Dan sebelum kita mengakhiri sesi ini, apakah pesanan Puan Marzuliana kepada semua warga pendidik dan pelajar yang terlibat di dalam Carnival EduTech kali ini? Baik, terima kasih. Baik, pesanan saya mudah sahaja. Yang pertama sekali kepada guru-guru, jangan takut untuk bereksperimen dengan teknologi dan jadilah seorang guru yang pakar untuk mencuba dan untuk mencuba ke arah menjadi seorang yang create kepada dunia digital ini, dan kita kolaborasikan dengan bahan yang sedia ada. Dan kepada murid ataupun pelajar pula, jadilah murid yang sentiasa mencari ilmu dan seiring dengan pembelajaran abad ke-21 ini, murid harus lebih kreatif, bukan hanya semata-mata scroll sahaja, tetapi jadi seorang content creator yang beretika. Dan PSS ini sebenarnya menjadikan satu pusat utama sebagai platform ilmu, sama ada dari segi fizikal ataupun maya, dan juga tetapi dia juga menjadikan dunia hari ini pusat sumber ini sebagai hub inovasi dan juga pusat untuk kita lebih interaktif ke arah digital, dan menjadikan pusat sumber itu sebagai pembelajaran yang sepanjang hayat. Dan kepada murid-murid, jadikanlah pusat sumber sebagai wadah ilmu
untuk kita sentiasa terus membaca sama ada bahan itu bahan yang realistik ataupun di alam maya. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Marzuliana atas pandangan dan nasihat yang begitu bermakna. Semoga segala input yang dikongsikan dapat menjadi inspirasi kepada semua dalam memperkasa dunia pendidikan digital di negeri Kedah dan di seluruh negara. Demikianlah liputan khas sepanjang Karnival EduTech PSS 2025 yang berlangsung dengan penuh semangat, komitmen dan iltizam. Semoga segala ilmu, pengalaman dan semangat yang terjalin sepanjang program ini terus menjadi pemangkin kepada pembangunan dunia pendidikan yang lebih cemerlang, dinamik dan berdaya saing. Sekian saja liputan khas daripada kami. Terima kasih kerana bersama-sama mengikuti perjalanan Karnival EduTech PSS 2025 sehingga ke penghujung. Teruskan bersama kami dalam liputan dan program yang akan datang. TV PSS SMK PLM, Inspirasi Digital, Citra Ilmu. Bye!